first untuk gaji. Okay, I akan cakap untuk gaji. Kelayakan gaji untuk memiliki Honda City hatchback ataupun sedan lah. Okay, minimum gaji at least 2,500 ke atas. Lebih tinggi lebih better lah. Okay, 2,500 ke atas korang dah boleh buat memiliki Honda City hatchback ataupun sedan. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Okay, selalu saya buat video pasal kereta Recon, betul? Tapi memandangkan saya dah banyak jual kereta Honda baru, hari ni saya ada dekat showroom Honda. Tapi memang saya tak sempat nak buat video kereta Honda sebab saya jual kereta Recon. Recon ni nak deliver, nak puspakom, nak register semua sendiri. Bukan macam Honda, Honda semua dah siap. Tapi hari ni saya dengan Awin. So Awin yang akan review kereta Honda yang Awin ni sebulan dia jual 15 biji tau. Yeah, betul. So guys, nak beli Honda, DM hari nanti Awin yang akan settlekan kereta korang semua, okay? Yes. So Win, kereta apa yang kita nak review hari ni Win? Okay, kejap lagi customer dah on the way datang. Sampai kita review dulu kereta dia. Okay, ini ialah Honda City hatchback. Kejap, kita ada dua kan? Oh, ada dua. Yes, ni City hatchback, lepas tu ada satu lagi Civic. Yeah. Okay, so Papa nak beli kereta Recon, Arif Barin, nak beli Honda, Awin akan settlekan kereta korang. Betul. Kita review kereta kat belakang ni. Jangan lupa like, follow, comment, share, subscribe. Okay guys, as you can see hari ni kita nak deliver satu kereta Honda City hatchback RS warna orange pearl phoenix. Color ni memang special dan agak rare and jarang-jarang juga orang nak ambil color ni tau. Okay, customer from online 100% and dia tak pernah datang sini and Awin pun tak pernah jumpa dia face to face. All deal by online. Alright, so as you can see Honda City hatchback RS ni interior yang lebih exterior yang lebih sporty lah. Dia ada grill warna hitam, LED, ada fog lamp kat bawah, ada diffuser kat bawah. Alright, nampak tak? Okay, kita tengok bahagian sisi kereta ni pula. Okay, this is the best part lah. Okay, all black rims, come with 16 inci punya rims. Okay, so your punya maintenance untuk tayar pun taklah mahal kan, sebab 16 inch je. Tapi all black. Okay, we're talking about RS, semua hitam. Okay, bila talking about RS, semua rim memang warna hitam. And then satu lagi ialah dia punya side mirror. Side mirror dia piano black pun hitam juga. Right, so yang cantiknya Honda City hatchback ni ialah dia punya back side, belakang dia. Belakang dia memang sporty habis lah. Because what I can say is memang cantik and sporty, sesuai untuk golongan-golongan muda and youngsters. Awin, bukan kau ada satu ke Honda City? Kau punya warna apa? Ya, aku punya warna tu. Warna apa? Warna silver Warna grey Ya, silver. Ya, so, punya memang warna silver. Sebelum kita nak minta customer beli dengan kita, ceritakan sikit sepanjang pengalaman kau pakai City tu, apa ada masalah ke? Best ke tak? Minyak macam mana? Honda City tu seriously, I cakap memang walaupun dia kecil tapi dia laju. I memang suka bawa laju. Okay, and one thing dia sporty, sesuai lah untuk orang perempuan ataupun golongan-golongan muda, sebab dia memang is a hatchback look. Sporty look. Dari segi dia punya fuel consumption? Murah je. Okay, kalau macam I pergi balik Melaka, kalau I balik kampung, dalam RM30 je minyak I. Jimat? Yes, jimat. Tapi sekarang kau dah upgrade kereta. Macam kereta kat belakang tu. Tapi City hatchback tetap di hati sebab dia memang suggest untuk korang pakai sebab fuel consumption dia pun rendah je. Lepas tu monthly dia pun tak mahal sangat. Sekejap, berapa harga kereta yang kalau customer nak macam ni? Okay, untuk City dia ada 5 spec. Okay, dia ada 5 spec. Dia ada S, lowest one, S. Lepas tu dia ada E, medium. Lepas tu dia ada V yang full spec lah. Lepas tu dia ada RS petrol. Macam you tengok ni, inilah RS petrol. Okay, satu lagi adalah RS hybrid. Okay, RS hybrid yang membezakan dengan RS petrol dia tak banyak, sikit je. Cuma engine dengan kalau RS hybrid tu logo dia ni warna biru. Logo dia warna biru and then kat sini ada tulis EHEV lah. Itu saja. Interior, exterior semua sama. Okey, harga untuk yang ini, model ini ialah RM100,900 sahaja. Okay. Kereta ada ready stock. Settle kita dekat bahagian luar. Kita simple je review. Yang penting customer tahu berapa harga, kereta ready ke tak. Lepas tu okay, dari segi documentation apa yang diperlukan? Okay, untuk submit, okay, first untuk gaji. Okay, I akan cakap untuk gaji. Kelayakan gaji untuk memiliki Honda City hatchback ataupun sedan lah. Okay, minimum gaji at least 2,500 ke atas. Lebih tinggi lebih better lah. Okay, 2,500 ke atas korang dah boleh buat memiliki Honda City hatchback ataupun sedan. Okay, jom kita pergi dekat bahagian dalam pula. Okay, siapa yang beli Honda City akan dapat 2 kunci lah. It's an original key by Honda. Okay, ada 2. Okay, so this is the interior untuk Honda City hatchback.
The way yang I suka sangat Honda City Hatchback dan I beli sebab dia sangat kemas. Kekemasan dia, and dia very compact and sesuai lah, selesa. And that's what I beli first, I pakai, then I jual. Okay? So bila kita cakap tentang RS, interior dia macam ni. Dia ada leather with red stitching. Okay, bila cakap pasal model RS, dia leather seat with red stitching. Lepas tu interior dia, bumbung dia semua warna hitam. Nampak tak? Interior dia warna hitam semua. Lepas tu finishing dia dekat depan tu pun ada hitam juga. Dekat dashboard tu pun ada hitam, line-line hitam. Lepas tu ada sport pedal. Okay, ada sport pedal, come with sport pedal bawah. So Wait, dia, yes. Cuba start. Right, kita nak jom tengok dia punya apa tu, digital meter. Duduk sebelah. Okay. Lawa weh, memang lawa kereta ni. Color dia cantik, masuk spoiler, tukar sport rim. Nice. Win, aku dah nampak Win, kereta ni masuk spoiler, tukar sport rim, handsome. Ya, betul. Kereta ni pun dah tinted dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan tinted sekali lah untuk customer. So customer tak payah pasang tinted dah. Memang kita siap pasang tinted dekat Honda. Alright. Jom start. Ni tak sabar nak tengok dia punya meter ni. Oh, kemas, cantik, digital meter. Yes, it's a digital meter. Betul. Meter baru 8 km. Ya, tak jalan ya. Kereta ni tak jalan ke mana-mana. Okey Win, kalau macam ni minyak ni, kita dekat Subang sekarang boleh balik Melaka tak banyak tu? Sekarang ni is a half tanks of meter. Tak sampai. Half tank of fuel. Tak sampai pun, tapi kita boleh pergi dah balik KL semula. I boleh pergi Melaka and I balik semula, still ada lagi minyak at least 1 bar. Jimat. Yes, betul. Okay. So kita tengok dia punya ni player. Okay, this is the infotainment lah. Infotainment radio dia semua dekat sini. Okay, semua dah touch screen lah. And best thing is dia dah Honda City sekarang tak kisah semua model dah datang dengan Honda Sensing. Maknanya dia ada apa tu safety features lah. Safety features lah Honda Sensing. Dia ada road departure mitigation dengan collision braking system. So kat sini. So I nak tunjukkan you all. So dekat sini dia punya. Alright. Right. So this you pergi dekat safety support. Okay. Ini ialah dua safety features yang ada dekat kereta ni lah. Satu, road departure mitigation, maknanya bila dia akan follow the straight line. Okay, satu lagi ialah collision mitigation braking system. Bila dia detect kereta terlalu dekat dengan kereta depan, dia akan brake. Okay, inilah dua safety features yang ada dekat Honda lah. Kau pakai tak benda ni? Aku tak pakai babe, sebab aku rasa benda ni menyusahkan. Sebab kau bawa laju Win. Kau memang kaki tekan. Bila aku seleko-seleko dia nak betulkan balik stand yang aku tapi sebenarnya dia adalah teknologi lah. Yeah, actually it's a safety feature. Sebenarnya memang korang sebenarnya elok untuk you all. Tapi I boleh, benda ni boleh on dan boleh off. Ini subjektif. Okay, tengok dia punya reverse camera. Alright, okay. Belum reverse camera lagi, Rip. Belum lagi? Ada kita panggil lane watch. Mana? Okay, lane watch ni setiap kali kita bagi signal ke kiri, dia akan appear everything on your left. Nampak tak? So kita bagi signal ke kiri lah. Nak belok ke, nak seleko ke, semua akan appear dekat sini, dekat screen. Ataupun kalau you all tak nak bagi signal pun, kalau nak tengok anything on your left lah, takut ada budak ke kan, ada kucing ke, press apa button ke, kan? Press button tepi ni tepi ni satu, just press, so akan appear juga. So ini satu benda yang I sangat suka, sebab kita perempuan, kita takut ada motor ke ataupun tengah jam kan, takut motor potong ke apa, I memang on je kamera ni supaya I nampak bila apa tu banyak motor lalu ke apa kan, ataupun ada kucing ke, ada budak-budak ke kat belakang, I memang takut. So I memang on je kalau I balik kampung lah. Win, satu soalan nak tanya. Berapa lama untuk proses keluarkan kereta selepas sign agreement dan full payment lah? Okay, so kereta ni actually it's a ready stock. So tak payah tunggu. Okay, kalau you all punya loan dah lulus, okay, first kita submit loan lah. Submit loan untuk checking loan free je, tak kena bayar. And then kita dapatkan LOU. Bila loan dah approve, you all pergi sign, register, kereta ready to deliver. Dalam masa paling cepat Awin pernah deliver kereta dalam masa 24 jam. Customer tu lulus LOU malam, besok petang dia dah ambil kereta dah. Waduh. Ya, lepas tu pagi tu juga kita siapkan tinted kereta dia, kita pasangkan dashcam apa semua, petang dia dah ambil kereta dah. Mantap. So kereta apa yang ready stock lagi Win dekat sini? Okay, semua kereta ready stock guys. Semua kereta ready stock. Honda bukan City Hatchback je, City Sedan ada ready stock, WRV, CRV, HRV, Civic yang baru ni lagi kita review. Paling mantap tu. Stay tune. Okay Win, ada apa-apa nak pesan? Kita dekat luar lah, kat luar. Aku suka tengok kereta ni, dia punya colour. Aku tak boleh move on lagi dia punya colour. Wow, serius. Kereta ni memang lawa colour dia. Awin nak deliver, cakap Awin, jom kita buat video dulu kereta ni.
Ya, sebab color dia ni color orange yang sangat terang. Bila kena kat matahari, dia akan sangat bright. Dan dia sesuai dengan design body dia, color dia tu. Ya, sebab bila kita cakap RS, dia hitam combine with orange, dia sporty lah. Dia sporty lah, sangat sporty. Okay, lepas tu customer ni pun dah dia lebih kurang color rambut kau lah, Win. Okay, Win, apa yang kau nak cakap kepada viewer kita ataupun bakal-bakal pembeli kenapa kena beli Honda baru? Okay, so kenapa korang kena beli Honda baru? Sebab kereta Honda ada resale value yang tinggi, and then kereta pun ada 5 years warranty, tak payah risau. Kalau kereta rosak ke apa, hantar balik ke Honda lah. And then satu lagi kereta tu memang, kereta Honda memang is compatible lah. Memang smart, handsome, sporty, jimat minyak, and I rasa memang sesuai untuk semua golongan pun. Okay? Kita pengguna Honda. Kita memang dak H, babe. Okay guys, so I just need your punya bank statement 3 bulan, gaji 3 bulan, IC depan belakang dengan lesen. Itu saja. Untuk checking loan free, tak payah bayar apa-apa. Booking free pun tak payah bayar apa-apa. Okay, and then kereta pun ada ready stock, tak payah tunggu. Submit dokumen hari ni, lulus hari ni, besok dah boleh ambil kereta dah. Okay? Right. Kalau dengan saya pula, kereta Awin settlekan, deliver saya akan buat satu Malaysia macam biasa. Awin boleh deliver kat office. Yes, I akan deliver kat showroom. Kalau yang kat luar, Arif akan deliver lah. Itu benda tu kita dah buat belas tahun dah. Betul. Nak beli kereta Honda ni, boleh Roger Arif, Roger Awin, and then next video kita akan buat Civic RS. Civic new facelift. Yang paling latest kan? Ya. So guys, jangan lupa like, comment, follow, share, subscribe. Assalamualaikum. Bye.